Okey, aku mau masa. Cikgu akan masuk pada set dasi cikgu. Set dasi ni. Okey, kamu tengok. Cikgu nak sekarang ni kamu semua berdiri. Cikgu ada sorotkan sedia kertas. Jadi kamu nak kamu semua cari semua kertas tu. Banyaknya jackpotnya. 3 je kan? Kan, macam tak jumpa langsung. Terus ni kakak. Cikgu tinggal dari dulu. Okey, cikgu boleh duduk. Kat sini nak buat apa cikgu? Bayangkan boleh? Nanti cikgu akan tunjukkan dekat depan ni, nanti cikgu akan tunjukkan gambar. Lepas tu cikgu nak kamu semua teka gambar tu, kemudian gabungkan sehingga jadi objek tersebut. Tapi saya dulu. Tak, nanti kan semua tu nanti kamu akan pairkan dia. Pair tu apa cikgu? Gabungkan dia hingga jadi satu kata. Okey. Gambar yang pertama. Ni aku boleh. Bol. Bahasa Melayu apa? Bola. Bola. Okey. Cari. Dah jumpa angkat. Itu cikgu ni. Salah Ahmed. Okey, tanya Izzat. Okey, gambar kedua. Ni gambar apa ni? Ni gambar apa? Batu. Okey, cari batu. Yes. It's a rock. It's a rock. Balik. Ya, kita pandai lagi. Okey, gambar. Ni adalah, okey, ni gambar apa? Meja. Okey, cari meja. Okey. Banyak main lah. Okey, last. Ni apa boleh? Baju. Baju, okey. Baju apa dah? Okey, Baju. pakai. Apa tu cikgu? Oh, salah tu. Balik. Baju. Okey. Bagus tak sana? Okey. Okey. Lepas kamu tengok apa yang saya buat tadi, kamu tahu tak apa kita nak belajar ni? Baju. 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 Bola. Tak, kamu rasa tak kertas tu dia terbagi kepada dua. Lepas tu bila kamu gabung barulah jadi perkataan. Gabung. Dia dibagi apa? Gabung. Gabung. Oh, salah. Dia kamu semua ni. Kasih kat mana? Mana dia makan? Okey, kita akan belajar apa ni break? Suku kata. Suku kata. Okey. Tapi dia tambahan sikit. Kita akan belajar membaca ayat tunggal yang terdiri daripada suku kata. Okey. Cikgu bingung Izzat. Bisingnya kenapa murid aku macam ni? Tak apa Izzat. Jangan bising Izzat. Izzat dia. Saya pandang. Sebab nak potong tangan. Dah soalan. Okey, terusnya kita akan masuk kepada pengajaran hari ini. Cikgu akan tunjukkan video dulu. Okey, jangan. Okey. Kamu tengok video dulu. Lepas tu cikgu nak kamu mengikut peralahan, okey? Kalau cikgu tahu kamu semua ni lapar. Wow. Nak tengok wayang. Okey, wayang. Satu game untuk mahir membaca yang dapat memudahkan kita cikgu untuk memudahkan proses pembelajaran kita. Baik, tanpa buang masa, mari kita mulakan ya.
sekarang kita akan belajar suku kata sama-sama. Jom kita baca sama-sama. Okey, Ikut cikgu ya. sama-sama. Biobo, Bio. Ella, Ella. Bola. Bola. Nampak tak? Cikgu ada sediakan gambar. Apa boleh-boleh? Kalau kamu nampak tu, objek itu dipanggil apa? Sama-sama ikut cikgu. Biobo, Ella, Ella. Bola. Sekarang, cikgu nak kamu sebut pula. Sebut. Bola. Kita akan pergi ke seterusnya. Okey, ni apa ni boleh-boleh? Yang biasa. Nenek. Kamu di sekolah, kamu duduk rumah. Setiap masa kamu pakai. Sama-sama ikut cikgu. Okey, ikut. Bieba, Bieba. Jiuju, Jeju. Maju. Dah pandai dah tu. Yang kedua, sekali lagi. Bieba, Bieba. Jiuju, Jeju. Maju. Maju. Pandai ni boleh cikgu. Okey, sekarang kamu semua pula baca dengan sendiri, okey? 1, 2, 3. Baju. Bieba. Jeju. Pandai. Okey, kita Okey. Sekarang kita masuk yang ni pula. Satu lagi. Okey, ikut cikgu. Ini apa ni? Batu. Batu, okey. Bieba. Bieba. Biutu. Biutu. Batu. Okey, sekarang kamu semua pula. Ulang. Bieba. Bieba. Biutu. Biutu. Batu. Pandai. Okey. Madu. Madu. Masuk ke sekarang. Kita dah habis dah untuk suku kata. Sekarang kita masuk kepada ayat tunggal lah. So, cikgu masuk mana? Okey, kita masuk pada ayat tunggal pula, okey? Baik, dalam ayat tunggal itu juga ada selitkan dengan suku kata. Baik, kita tengok sama-sama ini boleh-boleh. Satu. Apa gambar ni? Itu gambar apa? Pandai, ibu. Ibu. Baik, Okey, kata itu apa? seterusnya. Apa tu boleh-boleh? Ibu beli. Tiba, Al-Aili. Beli, betul. Baik, Sini ada gambar apa? sesuatu yang akan datang nanti. Apa tu boleh-boleh? Apa ni? Ni apa ni? Roti. Roti. Ibu beli. Kita boleh fokus pada pagi kan? Apa tu boleh-boleh? Roti. Banyak dia roti. Betul, roti. Baca sama-sama. Ayat tunggalnya adalah ikut sama-sama cikgu. Ibu beli roti. Pandai. Yeay, pandai. Aku nak tunjuk yang lain. Okey. Sekarang ni cikgu akan tekan kat sini. Kamu teka apa yang akan keluar, okey? Ini siapa? Budak dia. Apa? Okey, baca. Apa? Apa? Ni apa? Main. Ni apa? Ni tengok Bola apa? sepak. Bola. Bola. Okey, baca. Abang main bola. Ibu Izzat tak baca. Bisa. Izal ni tadi kelas lagi pun dia. Bisa fokus lah. Dia buat apa ni lah. Cikgu lagi pesan cikgu tadi.
Maju. Okey, sama-sama. Kuda Itu lari laju. Okey, habis. Semua dah faham ke? Dah. Okey, ini cikgu masuk pada ni apa? Sabar, sabar. Sekejap. Okey. Jom kita main game sambil belajar nak? Nak. Okey, sekarang ni cikgu akan tentukan giliran dengan arahan cikgu, okey? Kalau saya kata angkat tangan kiri, kamu semua angkat tangan kanan. Siapa yang salah dia akan kena Saya jawab. tak tahu dia sebutkan nanti. Tak apalah, nampaklah kamu Ini dyslexia. Ya. Cikgu ni konsep. Saya disesat. Tak apa. Okey. Angkat tangan kiri. Semua tak? Saya tak tahu. Baik. Oh, Di kiri. Jamili kena jawab. Alamak. Disesat. Jamili sila ke depan. Itu sama. Saya nak izin nama saya cikgu. Apa nama kamu? Dia baju. Baju. Betul, baju. Guna baju. Dia baju dia sampai pandai kamu ni. Nanti ayat yang saya buat tadi, kamu kena susunkan ayat ni biar jadi satu ayat tunggal yang betul. Sekarang ni, beli roti ibu betul ke? Betul. Salah. Ibu bersih. Okey, sama-sama tolong Jamili, sama-sama. Ibu bergerak. Patut mat. Okey, Abang. Kuala abang main betul ke? Abang. Kenapa tak main bola abang lah? Okey. Seterusnya. Aduh, pandai sangat lah yang ini. Apa tu tak sempat. Laju kuda itu lari betul. Laju dia kuda itu lari. Kuda itu lari laju. Mereka ada bola baru. Ada mereka bola baru. Oh, dia. Wow. Baju lah yang dibukan oleh saya. Betul. Bagus. Yeay. Betul semua. Betul. Okey. Patut mat. Untuk seterusnya, dia cakap kita nak pilih lah. Dia cakap kita nak tu lah, saya nak pilih Izzat. Oh. Sekarang Izzat. Izzat keluar. Just anggol. Baik ke cikgu ni? Okey. Saya kena kat apa Izzat padamkan sampai Toyol. Sembil. Toyol. Jamili tolong. Pukul. Kau bincang ni. Baju. Baju. Wah, pandai lah Izzat. Tak nampak nak kata apa. Cepatnya. Nampaknya tahniah Izzat. Saya minta cerdas. Okey. Dan Okey, cepat. saya rasa itu saja cikgu ajar. Semua faham ke? Okey, tahniah kepada Izzat dan Jamili sebab dapat jawab